Siapa sebenarnya mangsa? Ramai yang tergesa-gesa mempertahankan individu yang kononnya menjadi mangsa. Tapi tak ramai yang berani tanya satu soalan mudah. Bagaimana kalau mangsa yang sebenar dalam isu ini adalah Perdana Menteri itu sendiri dan institusi yang beliau wakili? Pertama, laporan lambat dan motif diragui. Kes yang didakwa berlaku pada Oktober 2018 tetapi akuan bersumpah hanya dibuat pada Disember 2019, lebih setahun kemudian. Tiada laporan polis segera, tiada tindakan kecemasan. Hanya selepas arus politik berubah, waktu ruang terbuka, baru ada tindakan. Peluang digunakan bukan kerana kebenaran. Kedua, tiada pendakwaan. AG sudah tutup kes. Kes disiasat sepenuhnya dan pada Januari 2020, Peguam Negara ketika itu yang bukan dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim memutuskan bahawa kes ini diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut (NFA). Keputusan dibuat atas asas kekurangan bukti oleh individu berkecuali, tapi hari ini keputusan itu diabaikan begitu saja. Hanya mereka kononnya hormat kuasa Peguam Negara kini memilih untuk tutup mata. Ketiga, saman sivil muncul selepas 2 tahun. Bila proses jenayah gagal, pelantif bertindak memfailkan saman sivil pada tahun 2021. Kenapa? Sebab saman sivil tak perlukan bukti kukuh seperti kes jenayah. Ia lebih mudah dimainkan di media dan lebih mudah merosakkan imej. Ini bukan keadilan, ini serangan reputasi. Keempat, status pelantif dalam tahanan kes dadah dan senjata. Tahun 2024, pelantif ditahan reman atas tuduhan mengedar 305 gram ganja dan memiliki senjata tiruan. Kini ditahan di penjara Sungai Buloh menanti keputusan kes pada 12 Jun 2025. Orang yang menyaman Perdana Menteri sedang dibicarakan atas kesalahan jenayah berat. Kelima, sikap tidak konsisten diakui mahkamah. Ketika memohon ujian poligraf, pelantif berikan kenyataan bercanggah. Malah Mahkamah Tinggi sendiri menyatakan pelantif berubah-ubah pendirian. Ini bukan kenyataan biasa. Ini bahasa kehakiman yang membawa maksud dia tidak boleh dipercayai. Keenam, siapa taja tindakan ini? Sehingga kini tiada siapa tahu siapa yang membiayai tindakan undang-undang pelantif. Dia tidak bekerja dalam tahanan berdepan kes berat, tapi mampu melantik peguam hebat dan teruskan proses saman panjang. Siapa di belakang dia? Dan apa motif mereka? Media dan orang ramai terlalu sibuk bermain naratif emosi sehingga mereka lupa menilai fakta dan bukti. Hakikatnya, bila semua lapisan dikupas, hanya satu perkara yang jelas. Ini bukan soal mencari kebenaran, ini serangan politik yang disusun rapi. Dalam serangan ini, mangsa sebenar mungkin bukan seperti yang dicanang, tetapi Perdana Menteri dan martabat pejabat yang beliau pegang.